Cave. Okey, cave. Itu cave tu. Orang hutan. Okey, ada Pak Lu bagi Kak tengok muka dia macam muka siapa? Wah, dia tu. Tu. Oh, dia makan apa? Dia makan apa tu? Dia makan apa tu? Banana jatuh. Tu dia makan pumpkin. Duduk atas kan, duduk atas. Siapa yang suka buat banyak meja? Sampailah Kak El. Kalau Kak El makan bersepah-sepah. Masuk dah kan kita cuma minta makan. Saya nak makan, ada sikit. Kawan. Saya nak makan. Hello. People tu. Dia makan sikit dia. Dia makan sikit dia. Yang berat. Dulu lagi muda. Hai. Ada lagi. Terima kasih yang. Oh, tu ada lagi besar. Oh, narayan. Bye-bye. Kasi mau pergi makan. Besar. Ada lagi. Dapat pengalaman in real life tengok orang hutan. Ha? In real life. Yang besar tu cantik kan? Ha. Bonding besar. Banyak juga, banyak Mami. Mana lagi, yang mana lagi? Jauh lagi. Patut dia nak lalu. Malu orang tu. Betul. Ada orang hutan di sini. Dah, jom. Dia dah ni. Saya dapat dah. Apa? Alhamdulillah. Lama menyimpan hasrat untuk datang ke Sepilok ini untuk melihat orang hutan. Hari ini in real life ketika keluar daripada pusat sanctuary tadi, saya serempak dengan 3-4 ekor orang hutan yang berada di luar tempat dia makan tadi. So kami dapat tengok, dapat merakam kerana dapat melihat secara lebih dekat orang hutan seronok kerana
dapat terserempak in real life merakam kejadian tadi. Satu pengalaman yang dapat dirakam dan akan disimpan untuk kenangan. Sekian, saya di Sipiluk, Sandakan, Sabah. Si Abdul. Bahaya bilang. Liar sikit. Liar. Bye-bye. Namanya kan Abdul.